okey, kembali lagi bersama saya Chanto Haryono dalam Kejaya sebagai telaga. Selamat menjalani ibadah puasa khususnya pada seluruh umat Islam. Okey, baik, ini kali saya bersama rakan pasukan nak membuat penghantaran power transformer ni tapi yang membawanya adalah chip murti kita. Kerja saya cuma backup saja. Right. Dan kat belakang sana tu kita punya tim jacking. Juga ada tim mobile crane kat belakang sana. Yang ini pula SPT SPT yang dikontrol oleh Brother Mi kita. Dia kita punya chip operator trailer Brother Mi yang difahamkan transformer ni akan dipindahkan ke atas SPT ni. Dan kemudian barulah ia bawa masuk ke dalam PMU. Nak tahu apa sebabnya, kita tanya Brother Mi Halo Brother Mi, busy ke Alamak, Brother ni betul-betul sibuk Ni nak tanya ni Nak tanya ni Kenapa lori tak masuk? Asyik bertanya je kenapa lori tak boleh masuk? Lori tak boleh masuk, panjang. Oh, panjang jadi? Ni sekali kepala dah jadi berapa? Dah jadi 41 meter. Okey. Panjang. Ini baru berapa meter? Oh, itulah gunakan SPT ni lah. Dengan lori tak boleh masuk sebab tak muat lah. Jadi itu dipindahkan transformer ni ke atas SPT, baru dia bawa masuk ke dalam PMU. Ini kita punya tim-tim jacking tim-tim jacking ni Pak je tim-tim jacking tengah set up nak jack up transformer ni. Saya cakap tadi tu lah, dia nak jack up, lepas tu dia akan pindah ke SCT. Jadi dia tengah standby Okay, habis sikit. Okey, baik sekarang ni kerja-kerja membuka lashing dijalankan. Sama. Okey, sekarang ni tim jacking kita sedang beraksi dia sekarang mengeluarkan kayu-kayu jacking ni untuk kerja-kerja jacking dia nak jack. Potong tengkuk ke apa? Puasa ke apa? Nak aku tahu apa? Aku tak tahu. Ini washer. Pasang washer je. Pasang washer supaya tukar sim supaya apa tu? Oh, supaya luruskan balik. Dia balik kesini lagi Yeah.
baik, Alhamdulillah kita kerja menurunkan transformer daripada trailer Manchester dah pun selesai. Steady Jom habis. Dah habis? Balik Sambung perak. Sabung perak apa ada. Okey, baik, Alhamdulillah SPT pun dah menuju masuk ke site PMU Baik, sampai sini je saya dapat rekod. Jadi sampai sini saja video saya kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.